Ada tak bos tengah nak cari satu Mercedes-Benz model W204 nak new facelift, kalau boleh dapatkan warna hitam, kalau boleh dapatkan elegant model. Okey, ini hari misteri ada dapat satu elegant model. Ini pemasangan tempatan Malaysia pasang ni. Okey, ini hari 2011 new facelift W204 C200. Ni hari cuma nak jual 32,800 lah. Ni kereta jual murah bukan ada masalah. Engine, gearbox, suspension memang tip top condition. Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir. Satu owner pakai sampai sekarang. Sekarang misteri review ni kita kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner ni tahun 2011. Ini Mercedes-Benz W204 C200 1.8 CGI new facelift. Okey, ini kereta cat masih semua cantik lagi lah. Okey, tiada kemalangan, tak ada accident. Engine, gearbox, suspension tak ada masalah, tak ada banjir. Kereta ni memang cun-cun cantik lah. Engine, gearbox semua elok lagi. Body semua cantik-cantik. Cat pun cantik-cantik, tak payah bikin apa pun lah. Lagi dia punya tayar bunga lebih kurang pun ada 60% ke atas. 60%. Okey, lampu kiri kanan depan belakang elok, semua cantik lah. Ini muka baru new facelift. Okey, ini hari cuma nak jual 32,800 sajalah. Warna hitam nampak lebih garang ni kereta. Okey, engine CGI lebih powerful, sama dengan lebih minyak jimat lah. Kereta cun-cun cantik, ambil balik tak payah buat apa, pakai saja. Kalau bos tengah nak cari W204 tapi model nak new facelift, lagi mau C200, okey, ini boleh kata paling sesuai lah. Okey, ni kereta semua cantik dalam, tengok seat semua elok-elok, cantik-cantik dashboard pun cantik lagi. Steering pun semua lawa lah, boleh kata semua cantik-cantik bos ambil balik, tak payah bikin apa, pakai sajalah. Tapi pintu pun okey, cantik lagi. Belakang ni belakang boleh kata kurang duduk punya lah. Seat semua nampak cantik lagi, tapi pintu pun lawa. 2011 new facelift W204 C200 elegant. Ni hari cuma nak jual 32,800 lah. Kalau bos minat ni kereta, cepat kontak misteri. Setiap hari misteri akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama follow misteri punya video setiap hari. Thank you bos support. Thank you.